Assalamualaikum guys, selamat datang berjumpa lagi dalam channel My Vlog Karya Fiziani. Hari ini aku berada di Bangi dan aku berada di perpustakaan Bangi. Tapi tujuan aku nak makan dulu di Laksa Reduk Rimba. Jom. Sebelah ni je, sebelah perpustakaan Bangi. Yang ni pejabat tanah Bangi. Kau masuk sini. Tepi jalan je, tepi jalan. Parking pun banyak. Korang tak payah risaulah kau nak parking macam mana. Ada 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapisan parking. Korang boleh parking. Tapi kalau kau datang peak hour, aku rasa payah juga je parking kot. 5-18 ringgit. Ayo. Rasa ikan. Lepas tu kuah dia cair sikit. Tapi macam masakan rumah. Masakan rumah. Ini nasi ayam ekstra nasi. Nasi ayam biasa RM8.5, tambah nasi tambah RM1. Okey lah, okey lah. Ni cendol. Rasa santan sedap, kuat. Berlemak. Cendol dia banyak. Cendol dia banyak. Boba ni pun banyak. Berapa ni? Cendol? RM5. Panas-panas. Makan cendol sedap ni. Ni tu juga sup. Sup dia rasa biasa je. Ada black pepper, rasa ayam, Ajinomoto rasa kot. Ajinomoto. Yang best nasi ayam ni sebab dia ada sambal dan juga kicap. Kicap manis. Kicap manis. Jom terasa. Lembut nanti kan.
Apa ya? Nasi dia lembut. Apa dah? Habis nasi. Cepatnya makan. Lagi. Cepat nak taruh. Anak aku bertambah. Makan banyak sedap. Apa dah? Memang padu ni yang sini. Kalau tak anak aku ni jarang makan bertambah. Ayam dia ayam panggang. Ayam panggang lah. Panggang yang goreng ya. Ayam panggang kau BBM. Bakar ini. Ayam panggang. Ayam, celup cili, celup kicap, buah nasi. Nasi dia warna kuning pekat. Dia macam ada rasa. Pasal apa? Kayu manis lah. Saya tak kayu manis tak? Itu masak? Bunga lawang. Rasa bunga lawang. Tapi tak kuat sangat lah. Okey lah, boleh nak makan. Sambal cili dengan bawang putih. Tak pedas sangat. Manis. Salad pun pelbagai. Kobe ada, salad ada. Tomato tak ada. Timun memang ada. Tomato je lah tak ada. Sekarang ni nasi ayam yang murah. Payah. Banyak tempat dah RM9 lebih kat atas. Yang ni RM8.5. RM8.5. Dekat area Bangi ni memang murah. Kat sini banyak student kan. Student boleh makan. Tapi sambal dia memang sedap. Sebab dia tak pedas. Punya halia dengan bawang putih tu, dia blend dengan cukup. Dia tidak berlebih-lebih. Kalau ini kita rasa bihun sup. Padu tak padu. Okey. Sup dia cair sikit. Rasa sup tu tak kuat. Perut.
Perut dia lembut, daging pun lembut. Cuma sup dia lah cair sikit. Tapi ada perisa. Aku tak ada masalah. Okey, boleh makan. Sedap. Tapi taklah terlalu sedap. Tapi boleh makan. Puas hati. Dia macam tu sejuk. Lepas tu dia gula dia manis juga. Setengah cendol kalau kau makan, gula dia tak manis, jadi gula dia manis, tapi tak terlalu manis. Ya. Kau ada nipis sangat. Daging, tahu, daun bawang, perut. Pedas. Cili kicap. Tapi perut dia lembut. So selesai kita makan. Ni saya biusup laksa. Aku ingatkan kedai ni tak ramai orang. Rupanya ramai juga orang. Semua warga Bangi memang tahu kedai ni. Sebab kedai ni memang murah. Harga dia murah, makanan pun sedap, nasi ayam sedap. Portion pun banyak. Itulah. So itu je lah kot video aku kali ni. Kau layan je lah video selepas ni.